Kadang sembang kosong semata. Bila geban jadi real talk. Bila geban jadi real talk. Okay, kita back ke segmen yang kedua, iaitu sekarang ni work-life balance kan dah menjadi satu benda sometimes macam keperluan. Sometimes kita nak faham juga adakah work-life balance ni perlu dan penting untuk setiap orang yang bekerja. Jadi kat sini, saya nak mulakan soalan saya lah tentang work-life balance ni. Saya nak tanya kepada wakil Gen Z. Kenapa Gen Z sekarang ni menekankan sangat tentang work-life balance dalam pekerjaan? Sebab sebenarnya kita orang lagi pentingkan mental, lepas tu masa bersama keluarga, lepas tu macam aktiviti luar lah, luar dari kerja. So tak naklah macam setiap masa asyik kerja, pagi petang setiap malam kerja je. Macam budaya lama kan, dia orang kan asyik macam pentingkan kerja lagi daripada benda-benda luar semua tu kan. Macam dia orang akan cepat burn out lah. So kita orang tak nak macam tu. Kita orang nak ketenangan. Okay, tapi adakah work-life balance tu dia macam realistik ke dengan dunia kita sekarang ni? Maksudnya mungkin tak semua orang dia rasa work-life balance tu okay untuk dia. Ada orang jenis yang gila kerja. Macam-macam. Tu diri sendirilah. Tapi kalau saya lah, saya lebih pentingkan work-life balance. Saya tak nak stres-stres macam tu. Tak minat lah. Realistik lah sebab sekarang kan macam stres lah kan. Nak cari duit semua tu. Tapi dalam cari duit tu kenalah jaga kesihatan mental juga. Tak naklah macam setiap masa je kerja, bosan nak hidup kan, baik tak hidup. Itu bukan robot tu. Macam tu lah. Faham. Lah. Okay, mungkin sebab work-life balance ni dia bergantung kepada mungkin jenis kerja ataupun jenis company tu punya bisnes yang dia buat. Mungkin ada sometimes sesuai lah untuk work-life balance, ada time tu tak sesuai. So bila tak sesuai tu mungkin time tu lah dia cari staff yang muda-muda ataupun yang kuat kerja. Tapi yang tua-tua macam biasa je. Kalau zaman saya dulu tak rasa pun work-life balance tu. Sebab kita orang rasa macam kita orang banyak buat kerja lebih tapi income-nya macam tu. Itu saya dululah rasalah benda tu, rasa macam overwork. Bila work-life balance sekarang ni mungkin dia macam balance lah dari segi kerja, lepas tu ada life yang sendiri. Tapi bezanya orang yang dulu dia kerja lama, dia kerja banyak tu sebab dia nak cari duit lebih. So dia ada pros and cons kat situ lah. Okay, tak apa. So untuk yang part kedua saya nak tanya pula dari segi wakil daripada milenial. Okay. Kita bukan milenial, saya kan tengah. Tengah-tengah? Okay. Boleh. Lepas Z dah habis kan? Alfa. Y lah kot. Y ke Z. Okay. Apa expectation sebenarnya untuk seorang majikan tu kepada pekerja muda Gen Z ni? Okay. Sebab saya pun dikelilingi dengan warga-warga milenial dan bekerja juga dengan Gen Z. So, nak share sikit macam majikan ni. Ya kot. Okay, majikan ni of course dia akan rasa Gen Z ni lagi semangat, lagi bertenaga. Sebab diorang tak ada komitmen yang terlalu berat macam orang yang dah kahwin, yang millennial mostly dah kahwin, dah ada komitmen yang lebih berat. So majikan expect diorang boleh bekerja lebih masa, boleh gunakan diorang punya kudrat dengan lebih. Okay, itulah bagi saya majikan punya expectation dekat Gen Z. Tapi saya faham Gen Z ni pun ada perangai dia jugalah. Saya tak cakap tapi saya juga sama je. Saya pun ada perangai macam tu juga. Okay, tapi apa expectation pekerja muda tu pula dekat majikan? Macam tadi, majikan dia rasa dia nak ni sebab nak guna tenaga semua kan. Daripada pekerja muda pula, apa expectation orang dekat majikan? Okay, kalau macam pekerja muda ataupun Gen Z ni pula, nanti kalau salah tolong betulkan lah. Mungkin korang ada pendapat korang. Gen Z ni pula dia lebih macam nak gaji, betul tak? Dia money is the king. Okay.
Diorang fikirkan duit, kalau gaji tu setimpal dengan kerja diorang, so okay. Terutamanya nak work-life balance lah yang macam tadi Fah cakap. So work-life balance and gaji pun setimpal dengan kerja dia buat. So rasanya tak ada masalah. Cuma yelah, mungkin millennial dengan Gen Z cara berfikir lah kot yang beza. Okey, Mak. Jadi kat situ maksudnya antara majikan dengan pekerja baru ni kita boleh nampak diorang ni macam ada kontra pemikiran. So kenapa sering berlaku juga konflik antara bos dengan Gen Z ni? Kalau kita tengok sekarang kat konten-konten pun banyak orang akan relate kan dengan Gen Z punya isu apa semua. So kenapa menjadi Gen Z ni lantang kot, betul tak? Yes, Gen Z ni lantang. So macam bos diorang ni maybe orang lama. Orang lama pun, yelah, saya pun pernah bekerja dengan, bukan pernah bekerja dan masih bekerja juga dengan orang-orang lama. Diorang punya cara pun memang bagi je. Macam Gen Z ni pula dia prefer macam nak tahu benda tu flow, direction kerja tu macam mana. So macam orang lama dia bagi je tanpa bagi tahu specifically apa yang Gen Z ni nak kena buat macam tu. Diorang bukan tak tahu, diorang macam boleh je nak buat. Tapi Okay, saya faham dulu punya situasi mana bos-bos ni dia suka macam bagi satu task tapi dia minta staff tu apa orang kata usaha sendiri untuk mencari kebaikan tu. ada pros and cons dia juga. Okay, tak apa, kita faham. Mungkin kalau orang yang dah ada pengalaman dia tahulah macam mana nak buat. Untuk yang baru ni kita kenalah juga bagi tunjuk ajar at the first place kan. Okay, yang ketiga lah soalan saya untuk Mr. Danny kita. Ni tentang pekerjaan pertama lah, realiti kerja pertama. Mungkin Danny boleh share apa dia punya expectation bila first dapat apa kata pekerjaan pertama tu. Pekerjaan pertama first work experience lah. Macam saya dulu daripada intern masuk ke dunia pekerjaan ni dia macam kejut sikit lah. Sebab saya ambil course yang lain daripada belajar. Sebagai contoh, saya ambil IT tapi bekerja in multimedia. So itu agak ni lah, agaklah kontra lah, lain lah. So apa yang saya mengharapkan masa tu adalah support daripada team. So ada team yang tolong tunjuk ajar kita orang, saya. And then saya pun masa first masuk kerja tu adalah terbayang sikit lah. Kerja ni teratur. So kalau macam belajar in IT, bekerja in IT. So kerja tu semua berkaitan dengan IT. Itulah. Okay, so jadi realiti sebenarnya selepas dah masuk kerja tu sebenarnya dia kontra, dia lain daripada apa yang kita expect. So jangan mengharapkan lah macam jangan expect macam dapat kerja ni so kena buat kerja ni. Alah nanti kalau macam kau kerja awak kerja sebagai kontraktor, nanti guna juga mission photostat macam tu lah, macam tu. So jadinya adakah memang selalunya first pekerjaan ni akan jadi satu benda yang mencabar? Ya, betul. Untuk first task dia akan jadi mencabar lah sebab daripada zaman belajar nak beralih ke zaman pekerjaan tu memang lain lah. Okay, saya rasa semuanya memberikan satu opinion yang sangat saya rasa menarik dan best. Tapi kita nak panjangkan lagi discussion tu, mungkin kita nak melawan masing-masing punya opini tadi lah. Alright, jom let's go kita ke next segment selepas ni. Stay tune. Tapi isi luar jangka ini bukan sekarang sembang kosong semata. Bila geban jadi real talk.